So sekarang ni pukul besarlah Bantan 8.34. Kita tak gerak lagi. Sebab tu ni gerak pukul 7. 8 baru nak gerak. Islah. So aku just bawa bag ni. Aku tak bawa apa-apa handbag. Aku dah breakfast. Sebab tak boleh pasal. Aku dah breakfast. Makan nasi hujan panas pagi. Sedapnya. Aku dah aku rasa 2 hari aku tak makan nasi. So sekarang ni kita on the way nak pergi Puncak Alam. This is my cat. This is the only cat ni aku tak takut. So kita nak gerak Puncak Alam. Ambil kakak yang nama Iqmah. Lepas tu baru gerak pergi Kedah. Please jangan tanya kenapa aku pakai tudung ni. Sebab nak tidur. Malas lah pakai shawl. Kita benda yang sarung je. And in fact aku malas nak ayun tudung. So let's go. Kita on the way nak pergi Kedah. Jom pergi dulu lah. Mana-mana? Di Sedai? Tak. Cakap bye. Cakap bye. Cakap bye Mami Jarum. But please. Cakap bye Mami Jarum. Please. Kalau tak Ashta nak bagi coklat dah. Peace dulu. Peace. La ilaha. Sleep lah. Sleep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adik nak pergi mana? Jalan. Nak jumpa Tok Mi lah. Dia nak jumpa Tok Mi lah. Ni lah. Hai guys. Sekarang ni dah pukul 2.24. Dekat Tabung. Dah nak sampai rumah. Tengah berhenti sebab Baba nak beli lighter 5 jam. Jalan yang paling bagus sebab jalan tak jam. Kita straight. Di manakah? Di manakah Tok Mi? Aduh. Kak Lun dah sampai dah. Aduh. Di sana ibunda menanti tepi lah. Memang guys. Memang. Tak tahu. Let's go. Jom. Jalan. Sumpah Kedah ni panas. Dia level maksimum Kenapa? Korang tengok tu betapa teriknya dia berada di Kedah. Not gonna lie, Kedah so hot. Aduh weh. Kena susu Pak Seram sebab dia nak pergi masuk dalam ni. Guys, sekarang ni dah 48 minit. Aku pun tukar baju. Dah pakai baju tu, baju upah tapi version labuh sikit. Sebab kalau aku pakai baju sweatshirt confirm berkicap kat dapur. So kita nak pergi dapur nak tolong Umi. Sebab malam ni kita ada tahlil untuk Tok Wan dengan nak sambut raya untuk esok. Maksudnya masalah macam tu. Sejak Tok Wan dah tahlil ni, every macam perayaan kita orang akan selitkan sekali dengan tahlil. Jom kita pergi dapur. Saya berada di dapur bersama Chef Rohani. Meh. Tu yang cakap hi.
Senyum-senyum. Sekarang dah nampak dua. Aku baru settle iron baju Abah untuk esok. By the way, aku baru bangun tidur. Nampak muka baru bangun tidur kan. Aku tidur pun sebab Umi cakap macam ni kat aku. Dia cakap nak iron baju. Itu aku terus terjaga. So, aku saja settlekan iron baju awal sebab kan malam ni ada tahlil. Reason kenapa aku settlekan awal juga sebab Baba, knowing Baba last year nak bad mood sebab kita semua lambat salah ya. So waktu salam raya tu Baba sangat bad mood. Jadi learn from mistake, kena settle down semua awal. Jadi aku ada lagi dua baju belum iron, tak apa. Nanti kita nak pergi tengok luar. Let's go. Jom guys. To show you guys ikan masin, bendi, tembikai, telur, bendi, kari kepala ikan, martabak, laksa, ni ikan goreng, timun, sambal terung bilis, sambal tahu. Budak-budak ni. Hujan. Oh, wawa pula. Naila masuk. Oh ya. Oh, tengok muka yang cantik ni. Cantiknya. Kita ada lemang homemade. Oh, ini apa ya? Tak tahu. Ada beef. Weh, bising ah. Bancik, buat air kat tu, Bancik. Bancik, buat air kat tu. Buat air kat tu. Apa buah air dah ke tu? Semua dah duduk guys. Siapa yang baju? Mula tak nak makan nasi tapi lepas nampak sambal terung dia potong. Kau gedik siap. Ni sedap gila. Dah. Awak kecil nak main awak. Hei. Ni budak-budak alfa. Better sekarang. Oh, alah. Cakap hai. Oh, yo. Alah. Alah, cuma cakap terima kasih. Lari. Selamat. Bye-bye, Acu. Bye-bye, Acu. Alah. Ui, mak kau bodoh. Naila, say hi. Hi. Pi. Mau kecomen? Pi. Dia geram nak pegang. Aku takut dia pegang. Selamat Hari Raya. Habis. Itu guys. Hai mak kau. Wah, Naila tengok atas. Dia tu. Yang ni 4 orang tau. Dia nak feeling jugalah. Kau ni joy killer lah kau. Masalah ni yang paling seronok. Dia paling fun weh. Yang dia paling jom. Tapi dia pegang tu. Oh ya ke tu? Oh ya lah, beraninya oh ya. Lah, habis dah. Boleh.
menangis tak nak benda ni. Yang seorang pinggan tak ada, sudu tak ada. Lepas tu menangis, aku yang nak kena settlekan masalah dorang. Senyum apa ya? Senyum apa? Baik, mana pinggan? Gila, Mei. Oh, ni pun nangis sekali. Irfan penyelamat. Nak lagi? Aku dah macam cikgu tadika, kau tahu tak kat sini? Dekat KL, air teh. Dekat Kedah, ayak teh. Ayak teh. Kenapa dia tak dekat air je? Dah Kedah ni made in Kedah. Oh, bukan made in KL lah? Ya. Sorry. Oh, kakak pandai buat. Anak tak nampak? Apa dia? Tu yang grind tu. Kena agak muka. Alah, comel. Mana Syu? Lela. Hai. Hi guys. This is my outfit for today. Let me show you my proper outfit. This is my outfit, guys. Ada wayang pula. Kita bukan strawberry matcha, kita blueberry strawberry. I hate my makeup. Sumpah. Asal pakai sebab makeup? Kami mengucapkan oh, macam tu lah. Oh. Bukan senyap lah. Betul cik Andri. Okey, acara duit raya. Rekod je.
Tadi tak cakap sayang pun. Kami daripada aku Gojek lah mengucapkan Wah, budak-budak ramai. Ifan apa? Tak join. Macam sama korang. Ulang balik. Diorang apa? Oh ya cantik. Uwais handsome tu tak diorang cakap apa? Uwais bangla. Ajar ni. Muka ni lah handsome. Tahu muka ni akan jadi kegilaan perempuan kan? Handsome. My God. Bagi. Uish. Berat. Dia apa? Terima kasih. Semoga kaya raya. Semoga menjadi datin. Terima kasih. Berat. Berat. Kita kat mana ni Mama? Weh, dia tak nak makan. Kita kat mana? Dia tak nak makan. Peace. Tengok pada sini. Wow. Pandang kat sini. Hai guys, kita dekat rumah. Dekat rumah makcik. Guys, sekarang pukul 1:07. Kita orang dah berada di rumah. Kita orang pun nak keluar ya. Mama berapi. Mama soal Azim budak bandar punya je. Teruk siap. Tengok tu. Tak tahu. Oh, diorang dah simpan kan ke? Astagfirullah. Sekarang kita nak pergi beraya belah baba. Dan tapi yang di dekat Kedah. Pukul berapa? Ada ke 9:30. Semua orang dah penat beraya. Kita sambung esok je lah guys. Bye.